Maybe it's not right. Make you mine. Take your time. Come on, don't leave me. It can't be that easy, babe. If you believe. FAMA ialah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau Federal Agricultural Market Authority. FAMA ditubuhkan pada 30 September 1965. FAMA membantu memperluaskan pasaran hasil pertanian. FAMA membantu meningkatkan pendapatan pengeluar. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau FAMA, Cameron Highlands, berperanan sebagai peneraju utama dalam menyokong dan mengawal selia rantaian pemasaran hasil pertanian di Tanah Tinggi. FAMA turut membantu memperkasakan petani tempatan, menstabilkan harga pasaran dan memastikan kualiti hasil ladang sampai kepada pengguna. FAMA Cameron Highlands beroperasi di lokasi strategik bagi memudahkan akses pengedaran hasil pertanian dari ladang ke pasaran. Pejabat ini terletak di Kompleks FAMA, Tanah Rata, 39,000 Cameron Highlands, Pahang, dengan koordinat GPS 4.4716 darjah utara dan 101.3801 darjah timur. Rangkaian pentadbiran dan infrastruktur FAMA Cameron Highlands menyokong kelancaran operasi pertanian daerah. Maklumat operasi yang dipaparkan merangkumi talian pejabat 054-911-234, Kawasan Parlimen P.078 Cameron Highlands, Dewan Undangan Negeri N.01 Tanah Rata, serta keluasan pejabat sebanyak 2.5 hektar. FAMA ditubuhkan pada tahun 1965 bagi merapatkan jurang antara pengeluar dan pengguna melalui kawal selia yang lebih efisien. Antara fungsi terasnya ialah penstabilan harga, kawalan kualiti dan sokongan pemasaran hasil pertanian. Modal insan menjadi penggerak utama kepada operasi FAMA Cameron Highlands. Pegawai FAMA daerah Ahmad Fazil bin Uthman bersama 35 anggota staf berkepakaran memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran rantaian bekalan makanan dan pemasaran hasil pertanian. FAMA Cameron Highlands memainkan peranan penting dalam memastikan hasil pertanian sampai kepada pengguna dalam keadaan segar dan berkualiti. Langkah pertama ialah mengumpulkan hasil pertanian daripada petani di pusat pengumpulan bagi memudahkan penyelarasan bekalan dan pemasaran. Hasil yang rosak atau tidak memenuhi spesifikasi pasaran diasingkan. Hanya produk berkualiti diteruskan ke proses seterusnya. Selepas proses penggredan, hasil pertanian dibersihkan bagi menyingkirkan tanah, kebersihan dan kualiti terjamin. Setiap hasil tani diperiksa rapi oleh pekerja kami sebelum sedia untuk diproses. Hasil pertanian dibungkus menggunakan bekas yang sesuai bagi melindungi produk daripada kerosakan semasa pengangkutan dan mematuhi piawaian FAMA. Setiap produk dilabel dengan maklumat penting seperti nama, grade, berat dan asal bagi memudahkan pengesanan. Hasil pertanian disimpan dalam stor sejuk pada suhu sesuai bagi melambatkan proses kerosakan dan mengekalkan kesegaran lebih lama. Produk yang telah dibungkus dan digrade dihantar ke pasaran seperti pasar borong dan pasar raya. Melalui pengendalian lepas tuai yang sistematik, FAMA membantu memastikan hasil pertanian kekal segar, selamat dan berkualiti untuk pengguna.
Teknologi lepas tuai memainkan peranan penting dalam memastikan hasil pertanian kekal segar, berkualiti dan selamat. Langkah 1, pembersihan tomato menggunakan berus halus bagi menanggalkan kotoran. Tomato kemudian dikeringkan menggunakan kipas sebelum diproses ke peringkat seterusnya. Tomato diperiksa berdasarkan keadaan fizikal dan tahap kematangannya. Buah yang rosak akan diasingkan bagi memastikan tomato terbaik dipilih. Seterusnya, tomato diasingkan mengikut saiz menggunakan sistem penggredan automatik. Proses ini memudahkan pembungkusan yang lebih seragam dan teratur. Seterusnya, pembungkusan, tomato yang telah digredkan akan dibungkus mengikut saiz dan grade yang ditetapkan sebelum dihantar ke pasaran untuk pengguna. Teknologi lepas tuai membantu mengekalkan kualiti tomato, mengurangkan kerosakan dan memastikan pengguna menerima produk yang berkualiti. Secara keseluruhannya, teknologi lepas tuai memainkan peranan penting dalam memastikan pengurusan kualiti tomato sebelum ia dipasarkan. Strategi jualan dan pemasaran EAT di Cameron Highland. Cameron Highlands terkenal sebagai pusat pengeluaran hasil pertanian berkualiti tinggi. Usahawan industri asas tani memainkan peranan produk yang dihasilkan menekankan kualiti, kesegaran dan kebersihan bagi memenuhi kehendak pelanggan. Usahawan menggunakan media sosial sebagai medium utama untuk mempromosikan produk dan menarik pelanggan baharu. Jualan terus kepada pengguna membantu meningkatkan keuntungan dan membina hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Kerjasama dengan hotel, restoran dan pasaraya membolehkan produk dipasarkan dengan lebih meluas. Sasaran pelanggan terdiri daripada pelancong, penduduk tempatan, restoran hotel, pemborong dan pengguna dalam talian. Dengan strategi pemasaran yang berkesan dan sasaran pelanggan yang tepat, usahawan industri asas tani mampu meningkatkan jualan dan mengembangkan perniagaan secara mampan. Lawatan ini memberi pendedahan kepada kami tentang cabaran dan nasihat pengusaha tomato di Cameron Highlands. Setiap tomato perlu melalui proses penggredan bagi memastikan kualiti yang seragam sebelum dipasarkan. Cabaran utama ialah kekurangan penyebaran maklumat berkaitan pengeluaran dan permintaan pasaran yang boleh menyebabkan lambakan tomato. Apabila pengeluaran melebihi permintaan, harga pasaran boleh menurun dan memberi kesan kepada pendapatan pengusaha. Cabaran kedua, penggredan berdasarkan indeks warna memerlukan ketelitian bagi menentukan tahap kematangan yang sesuai. Perbezaan warna yang kecil boleh mempengaruhi grade dan tempoh penyimpanan tomato. Cabaran ketiga, bentuk muka bumi yang berbukit serta jalan raga yang berliku menjadikan proses penghantaran lebih mencabar. Pengurusan logistik yang baik diperlukan bagi memastikan tomato sampai ke pasaran dalam keadaan berkualiti. Nasihat pengusaha, walaupun setiap individu mempunyai bidang yang berbeza, semua orang perlu memiliki pengetahuan asas dalam pertanian. Pertanian bukan sekadar pengeluaran makanan, malah merupakan sumber kekayaan dan pembangunan negara. Kita juga digalakkan mempelajari kemahiran menanam agar lebih menghargai usaha pengeluar makanan. Kemahiran pertanian merupakan satu bentuk survival skills yang berguna untuk masa hadapan. Lawatan ini membuka mata kami tentang cabaran sebenar industri tomato serta kepentingan ilmu pertanian dalam kehidupan. Secara keseluruhannya, lawatan ke Fama Cameron Highland telah memberikan saya pengalaman yang sangat bermakna serta membuka pengalaman baharu tentang industri tanaman tomato, khususnya dalam aspek penggredan hasil pertanian. Melalui lawatan ini juga, saya dapat memahami bahawa proses penggredan memerlukan ketelitian yang tinggi, terutamanya dalam menentukan indeks warna tomato bagi memastikan kualiti yang seragam sebelum dipasarkan. Saya juga mengetahui cabaran yang dihadapi oleh pihak Fama seperti kekurangan penyebaran maklumat berkaitan pengeluaran dan permintaan pasaran yang boleh menyebabkan lambakan tomato, serta cabaran logistik akibat bentuk muka bumi yang berbukit dan jalan raya yang berliku di Cameron Highlands. Pengalaman ini juga menyadarkan saya bahawa pertanian bukan sekadar aktiviti menanam, tetapi melibatkan pengurusan, pemasaran dan pengendalian hasil yang kompleks. Lawatan ke Fama Cameron Highland memberikan saya pengalaman yang sangat berharga kerana saya dapat melihat sendiri bagaimana hasil pertanian diurus dan dipasarkan secara sistematik. Melalui lawatan ini, saya memperoleh pengetahuan baru tentang proses pengeredan, pembungkusan dan pengedaran hasil pertanian sebelum sampai kepada pengguna.
Selain itu, lawatan ini turut membuka mata saya tentang pentingnya peranan farma dalam membantu para petani memasarkan hasil pertanian mereka. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Fairuz dan pihak Farma Cameron Highland atas perkongsian ilmu serta layanan yang diberikan sepanjang lawatan ini. Pengalaman ini akan menjadikan kenangan dan ilmu yang bermanfaat untuk saya pada masa hadapan. Melalui lawatan ke Farma Cameron Highland, saya dapat memahami dengan lebih jelas tentang peranan farma dalam membantu pemasaran hasil pertanian. Kami juga berpeluang melihat proses di kilang tomato seperti penggeredan, pemilihan dan pembukusan sebelum produk dipasarkan. Lawatan ini memberikan pengalaman baharu kepada saya kerana saya dapat melihat sendiri bagaimana hasil pertanian diurus dengan sistematik. Selain itu, lawatan ini juga memberi inspirasi kepada saya untuk menghargai bidang pertanian serta berminat untuk belajar, menanam dan berkebun pada masa yang akan datang. Nama saya Ain Masyitah binti Muhammad Yusof, memegang nombor matrik di 2022-210516. Berikut adalah refleksi bagi lawatan ke Farma Cameron Highland. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Dr. Fairuz dan pihak Farma Cameron Highland kerana melalui lawatan ini saya dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peranan farma dalam membantu petani mengurus dan memasarkan hasil pertanian ke pasaran. Lawatan ini merupakan satu pengalaman yang bermanfaat kerana saya dapat menyaksikan sendiri operasi pengurusan hasil pertanian yang dijalankan secara teratur dan efisien. Secara tidak langsung, pengalaman ini telah meningkatkan minat saya terhadap bidang pertanian serta menyedarkan saya tentang kepentingan menghargai hasil dan usaha yang dicurahkan oleh para petani dalam memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi. Lawatan ke Farma Cameron Highland telah memberikan saya pengalaman yang sangat berharga. Melalui lawatan ini, saya dapat melihat sendiri pelaksanaan aktiviti pengendalian lepas tuai tomato seperti proses penggeredan, pembukusan dan penyimpanan hasil pertanian. Pengalaman ini juga membantu saya memahami kepentingan pengurusan hasil tanaman bagi memastikan kualiti produk sentiasa terjaga sebelum dipasarkan. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Fairuz atas bimbingan serta usaha beliau dalam menjayakan lawatan ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pihak Farma Cameron Highlands kerana sudi berkongsi ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat kepada kami.